face. Bila face tu, face hadap benda tu, rasa lega tau. Rasa macam, lah, benda ni boleh settle sebenarnya. Tapi kenapa tadi aku fikir macam, contohnya, aku fikir macam, orang ni macam dia marah betul dengan aku. Muka dia kerut macam marah. Kita yang create dalam fikiran tu. Sebenarnya orang tu, mungkin dia marah masa tu, tapi lepas tu dia dah tenang. So dia pun dah sedar apa dia buat semua kan. So bincang, so oh lah, senang je, senang settle kan. Senang kita bincang ke, bincang, borak-borak, dah settle. So kunci dia, face hadap, face hadap, bincang, settle. Betul. Nanti atas pengalaman sini lah. Mungkin tak betul untuk kehidupan orang lain, tapi kehidupan Fizzah macam tu. So, Fizzah pun jenis yang suka lari. Ada masalah ke, ada salah faham ke, suka menyorok. Dia tak suka bergaduh kan. Tak suka macam tiba ada debate, bergaduh, macam drama. Sebenarnya Fizzah, drama bagus lah, kita jauh pada drama kan. Dia kira macam ada salah faham ke apa, dia cuba lari. Tak nak besarkan. Tapi lagi tak nak besarkan, lagi benda tu kejar. Lepas tu lagi create salah faham. So cari punca dia. Oh okay, kunci dia face hadap. Lepas tu kita tahu, oh okay, punca dia kat sini. Okay, macam ni. Oh dah settle. Senang je, kecil je sebenarnya. Macam tu. Sebab kadang kita rasa macam benda tu besar, semua main fikiran. Fikiran. Cantik kan background baru bisa. Bunga. Pasti bunga. Ya, macam boring lah kan belakang tu. Okey lah, cantik kan. Comel. Kena pula comel. Okay.